Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke forum kita hari ini yang membincangkan tajuk yang cukup dekat dengan kehidupan kita semua, iaitu komunikasi era digital sebagai wahana pemeliharaan bahasa dan pemangkin perpaduan budaya. Kita semua maklum, teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi daripada surat kepada email, daripada email kepada WhatsApp, dan kini segalanya sudah berada di hujung jari. Soalnya, sejauh mana komunikasi digital ini boleh kita memanfaatkan untuk memelihara bahasa kita dan dalam masa sama mengukuhkan perpaduan. Baiklah, untuk menjawab persoalan yang cukup hebat ini, kita bersama dua panel yang cukup hebat juga. Saudara kita yang pertama, Muhammad Haziq bin Sofyan, yang banyak terlibat dalam bidang bahasa dan komunikasi. Dan panelis kita yang kedua, cukup segak dan bergaya, Saudara Ryan Andres, anak Robert Kenny, seorang pencipta konten digital yang aktif memanfaatkan media sosial sebagai medium perkongsian ilmu dan hiburan. Dan saya, Muhammad Hafizi bin Hassan, akan menjadi moderator sepanjang forum kita pada hari ini. Baiklah, kita masuk ke pusingan pertama, iaitu definisi dan kepentingan. Untuk soalan pertama ini, saya ajukan kepada panelis pertama kita terlebih dahulu, iaitu Saudara Muhammad Haziq. Ramai orang bercakap tentang komunikasi era digital, tetapi kadang-kadang kita tidak betul-betul faham apa sebenarnya maksud komunikasi era digital ini dan bagaimana ia berkaitan dengan bahasa. Terima kasih, moderator. Secara mudah, komunikasi era digital merujuk kepada semua bentuk interaksi manusia yang berlaku melalui teknologi digital. Media sosial, aplikasi pesanan segera, blog, podcast, video, dan sebagainya. Kalau dulu, kita banyak bergantung pada komunikasi bersemuka atau media tradisional seperti surat khabar, radio, dan televisyen. Kini, majoriti komunikasi berlaku secara maya. Dari sudut bahasa, ruang digital ini adalah satu peluang emas. Misalnya, artikel, perbincangan, ilmiah, kelas dalam talian. Semuanya boleh disampaikan dalam bahasa Melayu. Cuma, ia bergantung kepada kesedaran pengguna. Kalau bahasa yang digunakan betul, bahasa Melayu akan terus berkembang. Kalau sebaliknya, ia boleh menjejaskan kualiti bahasa. Baik, itu penjelasan yang sangat jelas. Jadi, komunikasi digital ni bukan sekadar medium, tetapi ia juga mencorakkan cara bahasa digunakan. Okey, baiklah. Sekarang saya beralih kepada saudara Ryan kita. Dari pengalaman anda sebagai penggiat media sosial, bagaimana komunikasi digital boleh menyumbang kepada perpaduan? Khususnya dalam kerangka masyarakat majmuk seperti Malaysia. Okey, baiklah. Terima kasih moderator. Saya melihat komunikasi digital ini sebagai ruang yang sangat luas untuk menyatukan rakyat berbilang kaum. Bahasa Melayu sering menjadi bahasa penghubung di media sosial. Sebagai contoh, di aplikasi seperti TikTok, ramai pencipta konten dari berbagai latar belakang kaum menggunakan bahasa Melayu
untuk menghasilkan video. Bukan saja orang Melayu, tetapi juga ada Cina, India, Iban ataupun Kadazan dan sebagainya. Semuanya guna bahasa Melayu kerana ia mudah difahami. Apabila kita kongsi bahasa yang sama, kita bina identiti bersama. Dalam masa yang sama, kita boleh kongsi cerita budaya masing-masing. Saya rasa inilah kuasa komunikasi digital, menyatukan perbezaan melalui bahasa. Itu sahaja moderator. Menarik. Jadi kalau kita tengok dari sudut positif, ruang digital ni memang mampu menjadi jambatan untuk perpaduan kita. Jadi seterusnya kita bergerak ke pusingan yang kedua, iaitu cabaran. Sekarang kita masuk kepada isu cabaran. Soalan pertama kepada panelis pertama kita, saudara Muhammad Aziz. Apakah cabaran terbesar komunikasi digital terhadap pemeliharaan bahasa Melayu? Okey, baiklah. Terima kasih moderator. Ada beberapa cabaran utama sebenarnya. Yang pertama, fenomena bahasa rojak. Kita lihat ramai anak muda suka mencampur adukan bahasa Melayu dengan Inggeris. Kadang-kadang dengan bahasa pasar, misalnya, aku dah penat dah, like serius gila. Lama-lama bahasa itu boleh terhapus. Kedua, kecenderungan menggunakan singkatan melampau. Contohnya, perkataan sayang berubah kepada SYG. Untuk contoh lain pula, contoh BRP. Singkatan ini boleh menjejaskan penguasaan bahasa standard. Yang ketiga, dominasi konten luar negara. Banyak tontonan dalam bahasa Inggeris di YouTube, Netflix dan sebagainya membuatkan bahasa Melayu dianggap kurang trendy. Itu cabaran yang besar bagi saya. Betul. Kita nampak sendiri bagaimana gaya bahasa digital kadang-kadang tidak memelihara bahasa yang indah. Jadi sekarang saya ingin dengar pandangan dari saudara Ryan Andres kita pula. Dari sudut perpaduan, apakah cabaran utama komunikasi digital? Baiklah, saya amat setuju dengan pendapat saudara Haziq kita. Dari sudut perpaduan, cabaran utama ialah apabila media sosial disalahgunakan untuk menyebarkan perkara negatif seperti ujaran kebencian, isu perkauman, diskriminasi agama atau berita palsu. Bahasa adalah alat. Kalau kita guna dengan baik, ia akan menjadi jambatan. Tapi kalau kita guna untuk menghina dan memecah belahkan, ia menjadi racun. Contoh mudah, komen di Facebook atau Twitter. Kadang-kadang isu kecil boleh jadi besar sebab bahasa yang digunakan kasar. Jadi, cabaran kita bukan sekadar memelihara bahasa, tetapi juga memastikan bahasa digunakan dengan bijak dan beradab. Itu saja, Moderator. Ya, betul Ryan. Adab dalam berbahasa sama penting dengan pilihan kata itu sendiri. Jadi, kita teruskan ke pusingan kita yang ketiga, iaitu cadangan dan jalan ke hadapan. Baiklah, apabila kita sudah masuk ke bahagian yang paling penting ini, kita memerlukan solusi. Jadi, saudara Haziq, panelis pertama kita, bolehkah saudara kongsikan strategi yang boleh dilaksanakan untuk memastikan bahasa Melayu terus dipelihara dalam dunia digital? Sudah tentu.
Antara strategi yang boleh diambil ialah yang pertama, menghasilkan konten berkualiti dalam bahasa Melayu. Kita perlu lebih banyak vlog, drama, filem pendek dan podcast yang relevan dengan anak muda. Yang kedua pula, memperluas penggunaan bahasa Melayu dalam bidang ilmu. Misalnya, artikel sains, teknologi, ekonomi dalam bahasa Melayu perlu diperkukuh. Yang ketiga pula, mengadakan kempen bahasa yang kreatif. Jangan hanya kempen formal. Gunakan TikTok, Instagram, Reels ataupun YouTube untuk ajar bahasa dengan santai. Yang keempat pula, peranan Institut Pendidikan Guru perlu meningkatkan belajar tentang kepentingan menulis dalam bahasa yang betul, bukan hanya singkatan. Wish, menarik. Jadi bahasa Melayu boleh diperkasakan kalau kita kreatif dalam pendekatan. Seterusnya, Saudara Ryan, saya ingin bertanya, bagaimana pula cadangan dari sisi perpaduan madani kita ini? Terima kasih Moderator. Saya akan mengajukan 3 cadangan utama. Yang pertama, naratif positif. Gunakan bahasa Melayu untuk menyebarkan kisah kejayaan rakyat Malaysia yang berbilang tahun. Ini memberikan inspirasi dan rasa bangga bersama. Yang kedua, kolaborasi lintas budaya. Pencipta konten daripada pelbagai etnik boleh bergabung untuk buat video ataupun kempen dalam bahasa Melayu. Itu menunjukkan bahasa ini milik semua. Yang ketiga, pendidikan literasi digital. Anak muda mesti diajar bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan nilai dan akhlak. Kalau bahasa kita sopan, perpaduan akan lebih kuat. Itu saja Moderator. Bagus, Ryan. Jadi perpaduan madani itu boleh dipupuk dengan memastikan bahasa menjadi jambatan, bukan tembok. Kalau saya minta kedua-dua panel kita ni kongsi contoh konten digital yang menurut anda berjaya bagi memelihara bahasa dan menyatukan masyarakat, apa yang terlintas di fikiran anda? Silakan saudara panelis pertama kita. Terima kasih Moderator. Saya lihat siri drama dan filem tempatan di platform digital. Walaupun hiburan, ia tetap guna bahasa Melayu dengan baik. Itu mendidik tanpa kita sedar. Kalau bagi saya, konten TikTok yang tunjuk budaya makanan. Orang Cina cakap Melayu jual kuih Melayu, orang Melayu makan nasi lemak di kedai India. Bahasa Melayu jadi bahasa penghubung. Itu bukti bahasa boleh menyatukan. Ya, itu saja daripada saya, Moderator. Oh, jawapan yang cukup bernas daripada saudara Ryan dan saudara Haziq. Jadi, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Banyak perkara yang telah kita pelajari. Secara ringkasnya, bagi saya ada 3 kesimpulan utama. Kesimpulan utama pertama saya, komunikasi era digital ialah peluang besar. Jika dimanfaatkan, ia mampu memelihara bahasa Melayu dan memperluas penggunaannya. Dan yang kedua, kesimpulan saya, cabaran sentiasa akan tetap ada. Bahasa rojak, dominasi bahasa asing serta salah guna media sosial boleh menjejaskan bahasa dan perpaduan. Dan yang terakhir, kesimpulan saya adalah strategi diperlukan.
konten kreatif, kolaborasi antara kaum dan pendidikan literasi digital adalah kunci untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bukan sahaja menjadi bahasa ilmu, malah mampu menjadi bahasa budaya dan bahasa perpaduan madani. Akhir kata daripada saya, bahasa adalah jiwa bangsa. Kalau kita menjaga bahasa, kita menjaga jati diri dan perpaduan kita. Jadi saya, Muhammad Hafizi, moderator anda, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita, saudara Muhammad Haziq bin Sofyan dan saudara Ryan Andres anak Robert Kenny atas perkongsian bersama dan perkongsian cukup bernas bagi saya. Terima kasih juga kepada hadirin sekalian. Dengan itu, forum kita ditutup. Sekian, terima kasih.